Hadirin sekalian, pernahkah anda merasakan satu tarikan yang begitu kuat terhadap sesuatu yang dilarang? Di atas sebuah bukit yang diselubungi kabus, berdirinya sebuah rumah tua yang menyimpan 1001 rahsia. Ada yang berkata, ia adalah tempat bersemadinya roh-roh seperang. Ada yang berbisik tentang harta pusaka yang tertanam jauh di bawah tanahnya. Malah, ada yang menutup pintu rapat-rapat kerana takutkan gangguan makhluk halus yang dikatakan penghuni rumah itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang adil lagi bijaksana serta hadirin yang saya muliakan. Saya Muhammad Said Amsyah bin Muhammad Said Saiful. Hari ini saya ingin membawa anda semua menyelami sebuah kembara penuh emosi melalui naskah agung sastrawan negara Is Ahmad Said yang bertajuk Rumah Rahsia. Kisah ini bermula pada cuti penggal yang sepatutnya menjadi waktu untuk berehat. Namun, bagi 5 sahabat sejati, Abu, Majid, Yahya, Isah dan Ruqyah, rehat bukanlah pilihan. Mereka mempunyai satu misi yang tertunda, iaitu menyiasat rumah rahsia. Walaupun pernah gagal sebelum ini, kegagalan itu hanyalah baja yang menyuburkan lagi rasa ingin tahu mereka. Lihatlah betapa telitinya persiapan mereka. Mereka bukan sekadar budak kampung yang melulu. Sebelum langkah, Ruqyah dan Isah terlebih dahulu merisik sejarah daripada Pak Yaakob dan Wak Salim. Segala keperluan seperti peta, tali, mancis dan kompas disiapkan dengan rapi. Paling mengagumkan, mereka bekerja sama membaiki sebuah rakit lama yang mereka jumpai di dalam semak. Mereka berbagi tugas, memerah keringat, membuktikan bahawa muafakat adalah kunci kepada setiap kejayaan. Dayung, tekan galak itu! Bayangkan hadirin, mereka berlima di atas rakit kecil meredahi sungai yang berliku. Abu dan Majid berdiri gagah memegang galah panjang mengemudi nasib mereka di atas air. Walaupun suasana sesekali menjadi cemas apabila rakit melalui selekoh tajam, ketangkasan mereka menyelamatkan keadaan. Setelah meredah air, mereka menyembunyikan rakit di tepi sungai dan memulakan pendakian yang mencabar. Namun, di tengah kesunyian hutan, satu bayangan mengekori. Ada mata yang memerhati. Atas kebijaksanaan Abu, mereka bersembunyi untuk memerangkap si pemerhati. Rupanya, bayangan itu ialah Pak Yaakob. Beliau mengekori kerana kasih dan bimbang akan keselamatan anak-anak ini. Walaupun di pojok untuk pulang, tekad mereka seteguh karang sehingga akhirnya Pak Yaakob sendiri mengalah dan mengikuti mereka hingga ke puncak. Hadirin, apabila mereka menjejakkan kaki ke laman rumah rahsia itu, satu jeritan memecah keheningan. Seorang lelaki berlari keluar dalam keadaan tidak bermaya sebelum dihalang oleh Pak Yaakob. Lelaki itu ialah Husin, penjual sayur yang mereka kenali di pasar. Tetapi, mengapa Husin di situ? Adakah dia mencari harta? Tidak, hadirin. Husin berada di sana kerana dia sedang bertarung nyawa melawan serangan malaria. Di dalam rumah yang dianggap berhantu itu, rupanya tersimpan satu rahsia yang lebih menyakitkan daripada gangguan syaitan. Husin sedang mengerjakan sebidang tanah di situ demi menyara anaknya. Hati siapa yang tidak luruh apabila melihat seorang kanak-kanak kecil terlantar di dalam rumah usang itu, tercungap-cungap menahan kesakitan yang amat sangat. Rumah itu bukanlah sarang hantu, tetapi
tempat perlindungan terakhir bagi dua beranak yang dilupakan dunia. Pada saat itu, hilanglah segala keinginan mencari harta. Hilanglah segala ketakutan terhadap misteri. Yang tinggal hanyalah sifat kemanusiaan yang murni. Majid, Yahya, Isa dan Ruqyah mengangkat kanak-kanak itu. Manakala Abu dan Pak Yaakob memapah Husain turun menuju ke hospital dengan rakit mereka. Melalui karya A. Samad Said ini, kita belajar satu pengajaran besar. Rumah rahsia mengajar kita bahawa seringkali kita terperangkap dengan kabar angin dan prasangka kita takut kepada hantu. Sedangkan di luar sana ada manusia yang sedang menderita dalam kesunyian. Pak Yaakob tersenyum girang melihat anak-anak muda itu. Beliau tersenyum kerana dia tahu harta pusaka yang paling bernilai telah pun ditemui. Harta itu bukan emas ataupun perak, tetapi kasih sayang dan empati yang berbunga di dalam hati generasi muda ini. Hadirin sekalian, marilah kita menjadi seperti Abu dan sahabatnya. Jangan hanya menjadi pemerhati, tetapi jadilah wira yang menghulurkan tangan apabila rahsia penderitaan terbongkar di depan mata. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.